Today kita akan tengok aku pergi ke Beauty Expo. Dan hari yang Saturday yang biasa normal untuk aku. Aku tak buat apa-apa hari ni. Aku just attending K Beauty Expo je. Jom kita tengok dekat expo ni ada apa, okay? By the way, I got this one. K Meditech Expo and K Beauty Expo from 20 November until 22nd November 2025 at PWCC Penang, Malaysia. And I am the visitor, not the exhibitor, because I got no product to sell. Hai. So hari ni aku baru sampai kat tempat event tu. Sekarang dekat ni lah, apa? Dekat parking lot. Nak minta kat gambar tempat aku parking jap. Sekarang kita tengah cari lobby dekat mana. See? Okay guys, baru tunjuk ni. Tingkat 4. I got my ticket. Saya tadi ada ketika berapa dah. I got my ticket for K Beauty blah blah blah. Let's go. Nervous ya. This is my first event. Bye. Ta-da! Ini macam more to medical by Korean. Macam medical technology diorang. So mari kita pergi. I got this one guys. Got the sample from Sisi. Aku tak tahu nama dia apa. Tapi kita buat-buat je. Okay, bye. Sekejap nak tengok yang lain. Mana yang aku tengah cari tengah cari tempat yang ni. Aku nak cari guna mata tu. Tengah cari tempat yang untuk color-color muka tu. Untuk kita tahu color apa. Sebentar. Saya pergi mencari. Yeah, thank you. Thank you. Yeah. Okay. Take the camera. Thank you. Thank you. Oh, he had me to take the camera. Oh yeah. May I have Okay, thank you. You can adjust the camera. Okay. Okay, one by one. Anywhere, right? Yes, anywhere same to go. He's scared. Oh, that's okay. Nice try. 2. Oh no! Almost. 3. That's okay. Keep going. Oh, last It's shot. okay. Oh my god. Can I try again? Cannot. Oh, try again later. Okay. Okay. Thank you. I will try again. Designated university hospital trial symptoms. The product has been officially approved as a medical device for treating dry eyes.
verifying its safety and efficacy. Furthermore, the Nuri 5800 product has been selected and approved by the Ministry of Health and Welfare as a new medical technology. Since July 1st, 2016, health insurance non-payment insurance has been recognized, and hospitals and ophthalmologists are treating dry eye patients. The Oh, perfect. I gave you some here. Nice. Okay, thank you. Got another voucher. Sampai 30 hari bulan ada 28. Oh, lambat lagi. Okay lah, boleh beli hadiah untuk diri sendiri. Aku pun nak buat lah video macam aunty ni. Tengok aunty ni. Aunty tu. Dia macam gitu. Aku nak try ni guys. Sebab dia AI deep learning from Korea Technology. Let's try. Oh yeah, that's true. True? Yeah. And then the poster is it okay? Poster. Oh. Ah. Oh. Perfect. Oh. No lag. Oh. BMI 오케이. 그다음에 안면 기울기도 오케이. Visual asymmetry. Oh yeah. 숄 오케이. 골반도 오케이. Pelvic area. I thought my shoulder is like, 다리 균형도 you know, not line. 오케이. 여기도 흰다리도 이건 오케이. 도미네닝 오케이고 무릎 길이도 오케이. Knee and your bow leg is all alright. 목도 오케이. Neck is also okay. 척추도 오케이. Saya masih queue dekat sini. I don't know why aku sangat tertarik untuk pergi kat sini. Ramai tapi taklah semangat. Ready? Fine. Hihihi. Sebenarnya aku tak tahu apa aku buat kat sini. Aku macam very introvert here, but I got some free gift yang dah mengambilnya. Jadi aku try mata punya massage, that is quite good. Dia punya teknologi is so teknologi. Now wait for this. I'm scared. Tadi aku try body align punya. Dan aku tengok aku punya tak ada masalah. AI kata tak ada masalah, tapi aku rasa sakit badan yang macam ni akan posture aku teruk. Rupanya tak ada masalah. Alhamdulillah, syukur. So kita boleh pergi gimnastik apa sih? Tiba. Sekarang ni benda ni buka pukul 1. Sekarang baru pukul 12.24. But aku tak tahu kenapa aku masih menunggu di sini. By the way, aku dapat voucher ion RM20. Lepas tu dapat free gift ni. Lepas tu dapat free gift sample apa tu something. Aku nak cari benda lain juga, tapi dia macam takut. So aku just sikit-sikit je. Weh, dia ni banyak weh free gift dia pun. Oh my god. Yeah guys, another free gift from this one, from Pixel Pure. Even dekat IG dekat dia punya ni pun best gila. Best gila, oh my god. Saya excited guys to try semua ni. Sekarang saya tengah tunggu benda ni.
Lambatnya. Bateri saya pula tinggal 27 je. Innalillah. Sumpah aku nampak opa weh. Ada opa doh kat sini. Aduh. Sebab ni kan expo daripada Korea kan. So ada opa weh. Oh my god, ada opa. Oh my god, I feel so malu. Ada opa. Dalam muka dia licin gila, licin lagi daripada aku. Aku dah keluar sebab aku rasa macam aku ni lonely sangat. Tapi aku dah rembat lah freebie semua. Sekejap, sekarang aku nak cucuk benda ni dulu kat sini. So aku nak pusing, sabar sekejap So aku dah rembat dah freebies kat sini. Got from expo. Okay, Korea punya expo. Dan aku adalah dapat beberapa hadiah. Ini dapat 2. And then aku dapat banyak free gift. Aku dapat ni, yang ni best gila daripada siapa? Aku rasa nanti aku letak dalam vlog. Daripada something. Dia ada serum goji berry something, V solution patch. Oh my god, so many things here. And then got from Pixel Pure. Pixel Pure ni ada dalam ni juga apps tu, orange tu. Dapat mask, dapat strip, dapat cleanser, toner, serum and soothing cream. Wow, and a lot of more here. Look behind. Mana aku punya ni tu? Yang ni weh, tengok ni. Yang ni best gila yang tadi aku pergi tu. Yang ni, Korea ada satu AI yang boleh berdiri kat situ, dekat public use, dekat hospital ada, dekat school ada, dekat macam-macam ada. Dia pun macam public, macam ni je. Dia berdiri and then tahu menatang-menatang ni. Hang diri, hang tahu hang punya health, hang punya posture badan, hang punya cara berdiri, hang punya align ketak mata semua tu. Dan aku macam terkejut sebab aku macam semua align. Aku macam ingatkan aku dah ada macam tak betul sikit shoulder aku ke apa kan, tapi okey. So ini memang terbaik gila teknologi Korea weh. Memang best gila. Oh my god, aku cuci mata teruk dengan produk mereka, but I don't buy that lah. I just tengok-tengok je. Sumpah ada banyak. Hari ni last day. And ada banyak gila benda, tapi aku tak expose semua pun. First sebab mereka macam mereka cakap Chinese, and then mereka cakap Korea. Aku tak faham, no. Walaupun aku memang asal daripada Korea, tapi aku tak faham. Aku daripada Korea, no. Lepas tu aku main segala mainan-mainan ni. Aku dapat nampak dakji, tapi aku tak main dakji sebab aku tak kalah. Daripada aku macam malu kat situ, biar aku tak try yang aku nampak dakji, aku nampak yang macam tu tak dalam Squid Game yang main macam bola takraw tapi pakai bola macam badminton punya tu, macam tenang-tenang tu. Best lah weh. Best gila Korea punya. Super best gila. Nak nangis sebab best sangat. Surgery. Sumpah best gila. This is the best expo ever yang aku pergi. Dia ada macam-macam. Dia ada booth, dia ada medical and also medical dengan Korean punya beauty. Dia punya AI, dia punya, ya Allah, aku tak tahu teknologi dia punya daripada mana. Daripada tahun berapa? Tahun 2070 punya ni. Lepas tu tadi aku ada nampak, tak sure lah aku tahu kat mana benda tu, untuk test. Dia siap suruh aku jadi affiliate dia. Aku macam, tengoklah kalau saya ada masa, saya cuba
Baru juga aku bawa beg ni. Sekarang ni aku lapar. Sekarang dah pukul 12.50. Dah lapar. You know lapar? Aku nak ambil gambar sebenarnya. Sebetulnya aku tak ambil gambar. It was a random Saturday aku hari ni. Aku macam join expo and got my name on it. Can you believe muka ni, muka YouTuber ni pergi expo? Oh my god. Oh my god, rezeki aku ke ini. Oh my god. Yang macam random gila kan. Syafiqah pergi expo, Korean expo pula tu. Aku nak test tau DJI ni. Follow me. Aku nak test DJI ni, boleh ikut aku. Okay, tengok ah. Sumpah kau tengok aku. Sumpah aku malu. Okay, sekarang aku pergi. Malu. Sumpah aku malu bodoh. Dari aku punya view ni kan, tengok. View aku yang ni dekat masjid tu dekat mana I don't know masjid tu dekat mana. Adakah itu dekat I don't know. Tapi kat sana tu ada Bukit Gambir. Yeah, like that. Yeah. Aku memang tak tahu malu. Orang tengok aku tengok orang balik. Okay guys, that's all for today. Bye. Thank you for watching my video in my YouTube. Walaupun tak banyak konten pun hari ni, aku macam tak sempat. Lagi-lagi masa dekat mata tu tau, yang macam massage mata tu, Aku ketutup mata. Aku tak tahu aku tengah rekod ataupun tak. Tapi DJI aku tengah panas, so aku rasa dia tengah rekod. Lepas tu aku macam, bila aku tengok footage balik, okay, adalah sikit massage mata tu. Dia macam untuk rehatkan mata, dia bagi panas. Wah, aku tak sangka lah ada teknologi macam tu. Sekarang ni, sekarang dekat pukul 1. Aku rasa aku cari makan dekat Lotus. Okay guys, mari kita makan guys. Mari kita makan. Aku selesai guys. Tadi tangkap gambar ni je, tak tangkap gambar B2 or B1. B1 kot. Bye bye. Lawa gila tempat ni. Sumpah lawa. Oh my god. Ais kosong. Finally aku reti order benda ni. Tahu tak? Sama ni aku order nasi goreng daging, nak kicap pedas. Lepas tu dia pun buat nasi goreng dengan daging masak kicap. Sekarang tidak guys, dia kena sebut macam ni, nasi goreng daging. Nasi tu nak goreng pakai kicap, saya nak pedas. Itu caranya. Thanks to Khairul Yuzal sebab ajak aku. Kalau tak aku rasa nak mahu weh. Dah banyak kali aku order, lepas tu orang tu buat salah. Tak tahu lah masalah aku ke masalah dia. Tapi kita lapar, kita nak marah. Sekarang kita rasa dulu ya. Ni Tesco punya, macam sedap. Memang ni lah yang aku nak. Pandainya saya nak masak macam ni. Aku belum pas lagi masak nasi goreng yang sedap macam ni. Aku kena belajar. Sekejap.
keluar juga video yang semalam tu aku makan nasi goreng daging juga. Aku tak habis sebab aku main-main. Dan aku tak kenyang sebab aku tak menikmati dengan betul. Sekarang dapat balik. Hendaknya kalau Google nak kena Google apa nasi macam ni. Mak aku tak tahu. Sedap gila. DJI ni set je dia charge dalam 10 minit, 15 minit mungkin. Lepas malam aku charge set gila dia sampai dah. Sampai 100. Cuma sekarang ni aku just nak import je lah. Sebab aku dah cakap pergi mana-mana pun lagi aku nak pergi workshop. Sebab motor aku dia macam slow sikit lagi. Sebab masalah rantai. So aku lah yang kena. Aku juga yang kena. Benda tu kena dekat aku. But it's okay. Sedapnya combo dengan ayam ni. Aku rasa aku dah dewasa bila aku ayam manis aku dah kurang. Wah, kalau minum kan dia macam potong tau. Dia macam aduh cepat kenyang, cepat nak muntah. Dia macam meleceh nak mampu memang tak boleh lah. So aku apa-apa pun dengan ayat kosong. Kalau orang tengok orang macam kesian ni budak ni minum ayat kosong je. Tapi yang tu yang saya selesa, you know. Saya selesa dengan ayat ni. Sebab dia mampu mengkamkan minda saya, otak saya tidur. Aku tadi move on dengan expo tadi. Best. Sekarang kita tengah makan. Lagi sikit lagi. Pastinya aku nak pergi kedai motor. Lepas tu nak balik lah, nak rehat, penat. Penat lah bersosial. Kalau aku tak bersosial sangat pun. Aku dah kenyang dan aku tengah barai. Makan lagi sikit, lepas tu nak balik. Bye. Thank you for watching my video. Jangan lupa like and subscribe. Nanti in the next future mungkin aku akan buat lagi.